Sekarang ni agak-agak tentera-tentera nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, daripada mana? Clue dia, tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tune mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Kata yang ni petanda muktamad. Petanda muktamad bahawa yang dibai'ah di Makkah itu Mahdi ialah apabila kalian melihat ada tentera yang ditenggelamkan oleh Allah. Bumi buka macam tu, telan semua sekali, termasuk orang kampung sikit-sikit yang duduk ada rumah sikit. Itu yang Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana ditelan semua sedangkan ada di kalangan mereka yang bukan tentera? Itu banyak tu tajuknya. Kan? Jadi kesemuanya ditelan, tentera tu daripada Panglima 1 sampailah yang basuh periuk. Semua kena telan kecuali seorang dua yang selamat. Untuk apa yang selamat ni? Yang selamat ni lah yang akan kembali ke Syam seorang, ke Madinah, ke Mekah seorang, akan bagi tahu bahawa kesemua tentera Sufyani dah mati. Setelah Imam Mahdi, dia lahir, dia membesar seperti seorang manusia biasa, tapi seorang lelaki yang soleh, remaja yang soleh, sangat membesar sampai dia berumur di antara 30 hingga 40. Waktu itu dia akan keluar. Kemudian dia pergi ke Mekah. Nabi kata dalam satu hadis yang riwayat Imam Hakim, sanad dia sahih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, umat aku di akhir zaman, mereka akan diuji dengan ujian yang sangat berat daripada pemerintah mereka. Peras ugut rakyat, susahkan rakyat, penjarakan rakyat. Kita akan tengok pemimpin-pemimpin Islam zalim kebanyakannya. Pemimpin Islam bukan zalim yang biasa, zalim yang paling akhir tahapnya. Sehinggalah orang Islam jadi sempit, susah. Nabi kata dia akan habis di mana? Dia akan habis keadaan ni sampai kepada satu keadaan kesemua pemimpin jadi sangat zalim. Waktu itu umat Islam dah tak boleh dah nak hidup, tak boleh dah nak mengamalkan Islam. Dunia ni jadi sempit, syariat tak boleh nak diamalkan, Islam ibadah tak boleh nak dilakukan. Waktu itu Allah akan hantar satu orang keturunanku, kata Nabi. Memang dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah jawapan kenapa mengapa Jazirah Arab menjadi musuh pertama Al-Mahdi. Bukan Kristian, bukan Nasara. Negara kesatuan akidah bertukar kepada kesatuan bangsa, bukan lagi meletakkan agama. Identiti agama Arab Islam semakin pudar dan samar. Sehingga kan saya sebut tadi, pekerja-pekerja bukan lagi orang Islam tetapi orang yang non-Muslim yang telah melanggar tembok tanah haram, tak boleh dimasuki, tapi orang bukan Islam dah masuk. Tuan-tuan jangan terkejut tapi umrah ni jumpa orang tak pakai tudung. Kita rasa aku di Mekah ke di mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Negara Arab ni tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, saya nak kongsikan. Yang akan siapakah umat yang berada di belakang Imam Mahdi? Itu yang pertama, Imam Mahdi akan menguasai dan membersihkan kembali bumi Arab. Maka kat sinilah tuan-tuan akan berlaku pertembungan dengan semua negara Arab. Kemungkinan semua pemimpin-pemimpin Arab tadi yang non sunnah, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, contohnya Iraq, contohnya Syiah, contohnya Syria, contohnya Iran. Ini antara pemimpin-pemimpin Arab utama yang kita sebut secara teorinya, ini yang akan berperang. Maka game pertama berlaku, Imam Mahdi bersama dengan Sallallahu alaihi wasallam berlawan dengan negara Arab sesama sendiri. Itu yang pertama. Adakah dia berlawan seorang tuan-tuan? Siapakah kekuatan dia? Siapakah batalion, regimen, division, di pelatun, anggota, yang kekuatan anggota di belakang Imam Mahdi? Yang ni kita kena dengar. Mungkin kita akan termasuk sekali. Yang pertama. Kekuatan pertama yang di bawah pimpinan Al-Mahdi ni tuan-tuan, kita sebut sebagai pimpinan Panji Hitam. Okay, Panji Hitam pertama ni yang dikatakan siapakah orang yang berada di bawah pimpinan Al-Mahdi. Batalion pertama namanya siapa? Namanya adalah Ashabu Rayatus Sud. Yang ni yang akan terbit dari bumi Khurasan. Sampai dari Muhammad, timur pertama. Yang mereka ni tak pernah dikalahkan dan kemungkinan dalam kajian mereka mungkin adalah Taliban. Satu. Yang kedua, yang dikatakan bangsa batalion yang akan menyokong dan mendukung Al-Mahdi ni siapa? Ahlus Syam. Ahlus Syam ni siapa? Contohnya Brigade Al-Qassam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentera-tentera elit yang selama ni kita tengok dekat TV, kadang akan muncul rakaman bawah tanah, dia pakai semua hitam, kan? Kepala hitam, angkat bendera hitam. Nampak muka dia buat, dia bagi satu pegang senjata macam ni bawah tanah. Yang ni yang wanted, tapi tak sampai lah, tak jumpa. Andai benar mereka adalah Panji Hitam yang benar-benar menyokong Imam Mahdi endgame nanti, maka pastinya Allah sedang selamatkan mereka. Mungkin di bawah tanah. Itu yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jadi tuan-tuan akan beri perhatian. Yang ketiga namanya Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ni apa? Negara, Taifah tu negara. Taifah Mansurah berasal dari perkataan Nasara yang suruh. Negara yang dipimpin, yang negara yang mendapat bantuan Allah Azza wa Jalla. Nak jadi masuk batalion yang ketiga ni. Okey, sekarang Imam Mahdi ada 3 batalion. Yang pertama, batalion pertama Khurasan. Yang kedua daripada Palestin dan Syria. Pasukan tentera-tentera regimen askar di sana. Yang ketiga daripada timur. Sebab Taifah Mansurah ni dia merujuk kepada negara timur, dan kawasan timur tu adalah Geng 9. Saya pernah sebut kuliah saya depan Pak Lima dekat sini juga lah. Dekat sini juga dengan di Kedah. Saya sebut ketika Imam Mahdi muncul, ini mungkin ada pesara-pesara tentera ni. Ketika Imam Mahdi muncul, di mana status semua pasukan keselamatan utama negara kita? ATM, APMM, TUDM, TLDM, Sukhoi. Ni artillery dan infanteri kita ni, aset-aset negara kita ni, ketika Imam Mahdi keluar, di mana status kita ni kita nak buat apa ni? Lima ringat ustaz. Ni benar kali pertama saya dengar ni. Saya rasa macam tersuntik dan terjentik apa yang saya sebut ni betul juga. Kita nak sokong siapa Imam Mahdi lah. Aset kita ada ni. Maksudnya batalion-batalion kita ni kemungkinan akan masuk Taifah Mansurah, maka TUDM, TLDM, APMM. Apa lagi? Biro Dakwah 9. Tak ada. Tak sebut nama kita, tak panggil lah. Semua masuk bawah tu. Tapi tuan-tuan, nak masuk negara Taifah Mansurah tu, batalion tu, syarat dia mesti negara tu, syarat dia negara tu akan dapat pemimpin yang zalim dan kejam, yang menekan rakyat. Itu syarat dia.
Agak-agak kita dah sampai ke zaman tu. Saya tak boleh nak sebut ni, saya takut tuan-tuan bawa ke arah lain. Tapi dia punya pencerahan dalam ulama hadis akhir zaman mengatakan, Taifah Mansurah ni negara tu negara yang ditekan, yang ditahan, yang dihalang, harga barang naik. Harga nasi kanak maintain. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau sampai ketika negara tu berlaku macam tu, tekanan tu, maka akan sampai negara tu mungkin akan lahirnya batalion yang ketiga. Batalion yang keempat, saya ringkaskan. Saudara Muhammad, namanya adalah Al-Haris Al-Haras, daripada keturunan Bani Hashim. Yang ni keturunan Nabi. Saya sebut kat tuan-tuan ni, ketika setiap kali juga saya mengunjungi umrah, ada hari yang saya akan pergi cari kereta dan saya akan pergi cari rumah keturunan Rasulullah secara senyap dan sulit. Sebab di Mekah dan Madinah, keturunan Rasulullah sangat wanted person. Dan kalau pihak Saudi tahu, memang ditangkap. Dan memang dah ditangkap pun. Sebab apa tuan-tuan? Dalam teori hadis Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahawa ketika Imam Mahdi muncul, orang yang akan menyerahkan panji-panji hitam tu, salah satunya di belakangnya adalah pemimpin wakil daripada Bani Hashim. Bani Hashim ni siapa tuan-tuan? Keturunan Nabi. Tok Wan Nabi Abdul Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ketika Arab Saudi ni menguasai Mekah daripada Hijaz menjadi Najd hari ini. Kemana perginya keturunan Rasulullah? Terpecah berdua. Yang pertama, mereka dihalau ke mana? Ke Jordan. Daripada Jordan turun ke Yaman. Yaman turun ke timur Indonesia. Maka lahirlah keturunan Ahlul Bait. Sebab tu di Hadramaut Yaman keluarlah keturunan Rasulullah. Keturunan Yaman termasuk Anas Arabi. Kamu buat leceh. Ni geng keturunan Rasulullah ni. Salam cium kaki oi. Jangan kasut tangan. Sebab apa? Mereka ni keturunan yang dihalau oleh siapa? Oleh Inggeris, oleh Yahudi ketika berlaku revolusi Arab. Syarif Hussein dihalau ke Jordan. Sebahagiannya tuan-tuan, yang ni dalam kajian saya ni, sebahagian ada yang masih bersisa, berbaki di bumi Mekah dan mereka tak berani keluar. Kalau tembak. Dan inilah yang menjadi kajian saya bila saya pergi umrah tuan-tuan. Saya akan tanya driver taksi. Enta asli min aina? Enta Bani Sa'ad atau Bani Hashim? Tuan-tuan, bila jumpa driver yang saya tanya macam tu, dia nak jawab Bani Hashim ni, dia akan tengok kiri kanan dulu. Dia ni siapa dia ni? Kita pun tunjuk YouTube tu. Oi. Pencama akhir zaman. Ana pencama akhir zaman. Tak ada macam tu kan. Jadi tuan-tuan, saudara Muhammad, bila dia rasa yakin dengan saya, barulah dia bawa. Tuan-tuan, masih ada rumah kawasan adik-beradik Rasulullah ni Bani Hashim ni. Kalau kita tengok kawasan tu, dhaif. Jadi di belakang kampung, kalau keluar daripada terowong belakang Telaga Zamzam, ada tempat naik bas tu. Ada jumpa terowong kan. Tuan-tuan akan naik, lepas terowong belakang sana, tuan-tuan akan jumpa kawasan kampung. Dia di celah bangunannya. Inilah antara info saya bicara siang ni. Ibnu Majah boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang keempat, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus, dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar. Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, iaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid ke-4, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk atau dikenali Tarikh Tabari, buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah harap. Jadi ada 63. Ini adalah nama-nama ulama besar. Sebahagian besar adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana hasil karya mereka ni, kalau yang ulama dalam bidang hadis, mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nu'aim, Imam Hamad, mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi. Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu, macam saya. Yang rendah ilmu macam kita semua. Yang cetek tak tahu apa, jadi untuk kita dapatkan maklumat, jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang membawa kita kepada topik ataupun bab yang kedua. Sekarang saya nak berpindah kepada topik ataupun bab yang ketiga, iaitu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah, siapakah di antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kedatangan Al-Mahdi?
Jadi ramai-ramai sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, berapa ramai dan siapakah antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi semasa hayat dan hidup Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi? Antaranya yang disaring dan dihuraikan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah, dan begitu juga ulama hadis. Hampir ada 44 orang sahabat Nabi. 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis mengenai berita kedatangan Al-Mahdi. Jadi siapakah mereka? Ada ulama-ulama yang mengatakan termasuk mereka ialah ulama-ulama yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang senior dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi tetapi juga mampu mengambil dan meriwayatkan hadis tertentu berkenaan dengan kisah kedatangan Al-Mahdi. Antara yang disebutkan sebilangan besar daripada 44 orang tersebut, saya sebutkan malam ni antaranya ialah 4 orang ummul mukminin. Bila sebut ummul mukminin merujuk kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah seorang ataupun 4 orang isteri Nabi yang riwayat hadis tentang Mahdi? Yang pertama ialah isteri Nabi yang paling dikasihi dan disayangi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Yang kedua ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga ummul mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang keempat iaitu ummul mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi di kalangan isteri Rasulullah ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, 4 orang. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi hak dijamin masuk syurga, adanya hadis diriwayatkan daripada Utsman bin Affan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sepupu dan menantu Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Ali Al-Hilali radhiyallahu taala anhu. Jadi sebahagian besar ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. 6 orang sahabat Nabi yang riwayat hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Mesti sahabat hak masyhur dah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Amru bin Al-As. Yang kelima Abdullah bin Al-Haris. Yang keenam Abdullah bin Hausid. Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud orang yang jaga kayu sugi Nabi. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Amru ialah anak kepada sahabat Amru bin Al-As. Abdullah bin Hausid ialah sahabat yang jarang kita dengar. Abdullah Al-Hausid satu, Abdullah bin Al-Haris juga sahabat yang jarang kita dengar. Jadi ada 6 orang sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah. Seterusnya ada 5 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi yang dimulakan nama dengan Abu. 5 orang sahabat yang dimulakan nama dengan Abu. Yang pertama periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah. Yang kedua Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili. Yang kelima Abu Tufail radhiyallahu taala anhuma. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Umamah Al-Bahili, dan ada Abu Tufail. Hak nama Abdullah ada 6, hak mula dengan Abu ada 5. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Yang pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua Jabir bin Samurrah, yang ketiga Jabir bin Tabligh, dan yang keempat Jabir bin Majdi As-Sadafi. Jabir bin Majdi As-Sadafi, ada 4 orang yang mula dengan nama Jabir. Dan yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang. Yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang, iaitu Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah bin Amru tadi. Yang kedua ialah Amru bin Nufair, dan yang ketiga ialah Amru bin Murrah Al-Juhani. Jadi ada 3 sahabat yang nama Amru. Seterusnya sahabat hak biasa-biasalah, hak perseorangan. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Buraidah, Sayyidina Sauban, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Qais bin Ahnaf, dan seumpama dengannya. Jadi bila gabung-gabung semua itu berjumlah berapa orang? 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi waktu dia hidup dengan Nabi, mendengar sendiri perkataan itu dengan telinga mereka dan meyakini dengan hati, jiwa dan perasaan mereka, akhirnya diriwayatkan kepada sahabat-sahabat para tabi'in, dan seterusnya hadis itu sampai pada kita hari ini. Jadi bila dalam banyak-banyak hadis tu kita kembali kepada bab yang awal tadi, sebagaimana Imam Ibn Qayyim kata, dalam banyak-banyak hadis tu terbahagi kepada 4 jenis hadis tadi kan. Sama ada dia sahih, dia hasan, dia gharib, ataupun dia dhaif. Baki lagi, sahabat-sahabat ni kemudian menuturkan hadis-hadis ni kepada umat-umat selepas mereka. Bila sebut umat selepas sahabat, dia dipanggil tabi'in. Antara 5 tabi'in besar yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Mahdi tapi secara mursal. Ada 5 orang. Yang pertama ialah Sa'id ibnu Musayyab. Pernah dengar nama ni? Sa'id bin Musayyab ni bukan orang lain. Dia ni menantu Abu Hurairah. Tabi'in yang nama Sa'id bin Musayyab ni menantu kepada sahabat Abu Hurairah seorang. Yang kedua ialah imam besar di Basrah yang juga terkenal sebagai ahli sufi pertama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga Imam Qatadah. Yang keempat Imam Muammar, dan yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Itu ada 5. Sa'id bin Musayyab, yang kedua Imam Hasan Basri, yang ketiga Imam Qatadah, yang keempat Imam Muammar, yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Jadi inilah 5 orang tabi'in yang meriwayatkan hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi secara mursal. Jadi kalau kita nak tengok periwayatan tersebut, jelas sampai kepada kita periwayatan daripada sahabat yang jumlah 44 ini. Ada di antara mereka yang cuma menerima 1 hadis daripada Nabi. Ada di antara sahabat yang menerima 2 hadis daripada Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menerima 3 hadis daripada Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang menerima lebih daripada 3 hadis daripada Nabi berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kata yang lain, jelas dan banyaknya periwayatan dan jalan-jalan rawi ini, sesungguhnya tahap penerimaan hadis kita
tentang kedatangan dan pemberitaan munculnya Imam Mahdi adalah pada darjat mutawatir mutlak. Memang tak boleh dinafi, memang tak boleh diingkari. Memang hadis ni mutawatir. Sama ada dia 4 jenis tadi pun, hak dhaif dengan gharib itu dia jadi kuat disebabkan terlampau banyaknya jalan periwayatan dan para perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini. Baik, boleh faham tak setakat ni? Hak nama tu tak payah hafal lah. Itu saya nak sebut saja sebagai pengetahuan. Baik, kita pergi kepada topik dan bab yang terakhir malam ni. Saya nak sebut 4 bab saja. Muqaddimah, ulama dan kitab dia, sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, dan yang terakhir topik malam ni, bab malam ni ialah hukum mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah hukum bagi orang yang ingkar tentang kedatangan Imam Al-Mahdi? Baik, ulama-ulama bersepakat dalam menentukan hal yang disebutkan bagi tajuk bagi topik ini. Hukum orang yang ingkar kedatangan Imam Mahdi terbahagi kepada 2 jenis. Terbahagi 2 jenis, dengar betul-betul. Yang pertama, ada satu grup, ada satu kumpulan yang mereka ni hanya mengingkari hadis-hadis yang datang tentang pemberitaan kedatangan Imam Al-Mahdi. Marilah hadis sahih ke, marilah hadis hasan ke, marilah hadis gharib ke, marilah hadis dhaif sekalipun, aku ni tak mau percaya, aku ni tak mau membenarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Ni hak dia tolak, satu grup ni hadis saja dia tolak. Tetapi hak yang kedua ni, dia menolak bukan dalam konteks hadis, dia menolak batang tubuh terus. Maksudnya dia menolak di akhir zaman nanti akan datang seorang manusia, seorang individu, seorang personality, seorang figure daripada kalangan kaum kerabat Nabi yang namanya Imam Mahdi. Hak pertama tu ingkar dari sudut hadis. Hak kumpulan yang kedua, konteks ingkar dia memang tak percaya terus, tak ada Imam Mahdi yang akan muncul, tak ada Imam Mahdi yang akan mai di akhir zaman nanti. Jadi ada sesetengah orang, dia hanya menolak salah satu, tetapi dalam konteks Imam Mahdi dia tak boleh jadi menolak dua-dua. Maksud saya macam ni, kalau kita ada satu benda yang saya namakan A, ada satu benda yang saya namakan B. Ada orang boleh terima A, dia tak mahu terima B. Ada orang dia boleh terima B, dia tak mahu terima A. Ada orang boleh terima dua-dua, ada orang tak boleh terima dua-dua. Tapi dalam konteks yang pertama dan kedua, saya suka A, tak suka B, saya suka B, tak suka A, hal ni tak boleh berlaku dalam konteks Imam Mahdi. Tengok betul-betul ya. Grup yang pertama, mungkin boleh jadi orang tu hanya dia tak percaya pada hadis. Aku tak percaya pada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Imam Mahdi. Tapi hak konteks kedua, aku percaya satu masa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hak ni boleh berlaku. Tetapi kalau kita nak buat terbalik tadi, aku percaya pada hadis, tapi aku tak percaya Imam Mahdi mai, dia jadi macam tak berapa logik. Betul tak? Dia nak percaya hadis saja. Hadis percaya. Tapi orang nak mai tak percaya ni payah dia nak buat macam konteks hak AB tadi. Kalau setakat tak percaya hadis, Imam Mahdi yang betul bertubuh fizikal tu mai, boleh terima lagi. Tapi kalau percaya hadis tapi tak percaya orang nak mai, orang kata apa tu? Tak masuk akal lah. Hadis dia hang percaya, tapi dia nak mai hang tak percaya. Dia tak boleh. Yang kita nak percaya dua-dua. Hadis tentang kedatangan dia pun kita percaya, kedatangan dia di akhir zaman pun kita percaya. Tetapi hak tak bolehnya apa je? Hadis pun tak percaya, Imam Mahdi pun tak tahu ke mana. Baik. Hukuman di sini ialah saya nak bawa satu riwayat. Kita pergi kepada bab yang pertama tadi. Saya sebut salah seorang imam yang menulis kitab tentang kehadiran Imam Mahdi ini, nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab dia Sawa'iqul Mukhriqah. Kitab dia yang kedua Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar. Kita nak rujuk kepada kitab nombor 2 Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar. Dalam kitab tu dia bawa satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Iskafi. Dia ambil riwayat salah seorang nama periwayat Abu Bakar Al-Iskafi dalam kitab Abu Bakar tadi yang bernama Fawaidul Akhbar. Jadi dia ambil hadis tersebut dan saya nak bentang hadis tersebut malam ni untuk kita melestarikan hukuman bagi orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi. Jadi secara bahasa Melayu, ayat yang mudah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal, maka kafirlah dia. Dan barang siapa yang mendustakan kedatangan Al-Mahdi, juga kafirlah dia. Barang siapa yang mendustakan kedatangan Dajjal, dia anggap Dajjal itu cerita dongeng, Dajjal itu bohong, jadi kafirlah dia. Dan satu lagi, barang siapa yang mendustakan Al-Mahdi, kedatangan dia, maka kafirlah dia. Baik, dengar betul-betul. Kita takut bila kita belajar hadis, kita faham ikut otak kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kafir? Yang dimaksudkan dengan kafir oleh ulama-ulama ialah, kafir di sini bermaksud mengingkari salah satu daripada 2 benda yang kita sebut di depan tadi. Kafir di sini bermaksud mengingkari tentang adanya hadis-hadis, mengingkari tentang adanya periwayatan-periwayatan tentang kedatangan Al-Mahdi. Satu lagi ialah mengingkari tentang kedatangan Al-Mahdi dalam bentuk sosok tubuh fizikal itu sendiri. Jadi kafir di sini bukan sebenarnya kafir mutlak yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab apa? Sebab bab Imam Mahdi bukan termasuk perkara pokok dan usul dalam akidah kita. Ke ada tadi percaya dan beriman kepada Imam Mahdi dalam nama? Ada ke tak? Tak ada. Dia tak boleh mengeluarkan seseorang tu sampai jadi kafir. Sebab dia hanya perkara furuk dalam hal akidah. Perkara furuk, dia hanya kafir bermaksud mengingkari. Bukan kafir mutlak yang keluar daripada agama Islam. Jadi lepas ni bila kita baca hadis ni, jangan nak cepat memvonis orang lain. Jangan cepat nak hantam orang lain. Hantar percaya Dajjal mai, kafir lah. Mana dalil? Oh, hadis tu ustaz baca semalam. Padahal ustaz urai lagu lain. Hantar percaya Imam Mahdi mai. Aku tak percaya. Hantar percaya hadis dia, tak percaya. Hantar percaya dia akan datang, kafir lah. Sebelum ni kalau kita faham demikian, tolong ubah balik. Corak pemikiran. Waktu saya duduk di Syria, dulu waktu belajar di Syria, bila jumpa bulan Ramadan, kali pertama jumpa bulan Ramadan, nak tengok lah kan orang sana makan apa, sahur awal ke sahur lewat. Banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria. Syria ni bumi Syam. Dia akan menjadi bukan salah satu, dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti. Syam dan Palestin, tepi-tepi ya. Syria dan Palestin tu akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Ketika Imam Mahdi, maksud Imam Mahdi lah kan, maksud dia siap, takut tak ada, tadi lagi geram. Ketika Imam Mahdi menjadikan
Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sunyi macam mana Ustaz? Sunyi. Hari ini sibuk tak Makkah Madinah dengan orang ramai? Sibuk. Sibuk ratusan ribu, bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Makkah Madinah. Sibuk. Sebentar saja lagi dari segi masa kan, tak lama. Dalam masa yang sekejap, bukan 2-3 hari, tuan-tuan. Bahaya zaman hari ini. Sekejap update, Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah surau dan masalah. Sekali dengan nama surau. Saya nak beritahu benda tu dekat. Kenapa dekat? Itu tajuk lain. Itu kena tuai tajuk lain pula. Kenapa dekat? Itu ada huraian dia. Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia, Makkah dan Madinah kesunyian. Sehingga kan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi, ke dalam, di luar. Waktu itu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu itu kita akan solat dalam Masjid Al-Aqsa, wajib. Hari ini tak boleh masuk, ini yang terbaru tak boleh masuk. Kan? Hinanya umat Islam hari ini. Masjidul Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap, tajuk Sultan Brunei pula, panjang lah. Kan? Bila Sultan Brunei cakap nak kenakan hukuman kepada LGBT, gay dan lesbian, satu dunia kutuk dia. Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia. Tuan-tuan dengar seorang mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani. Tapi jangan risau, sudah hampir masanya untuk Islam kembali memerintah bumi ini, insya-Allah. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega, nanti Imam Mahdi perintah mestilah kita sekali. Tidak. Yang fasik, yang munafik, yang lalai akan kekal begitu. Apa bukti dia? Bukti dia ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Dia dibai'ah di Mekah. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar beliau dibai'ah, ini hadis sahih. Hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ma'nawi, tinggi, melebihi hadis sahih. Cara mudah faham. Hadis Bukhari tinggi tuan-tuan, tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim tinggi. Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi lebih tinggi daripada itu sehingga mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Bawah pada Quran sikit dah. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, fabay'u, kata Nabi, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Semua akan pergi kan? Ini dalam surau malam ni lah. Orang perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib. Hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam, memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Hukum berjihad ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang Badar, merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud, Nabi kata belum wajib. Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat itu nak masuk. Merayu sehingga Nabi pun benarkan. Antaranya Rafi' ibn Khudaij. Merayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah minggu depan, contoh minggu depan Imam Mahdi dibai'ah di kota Mekah, berapa orang yang di depan saya, termasuk saya lah, yang akan pergi? Minggu depan hari apa Ustaz? Soalan. Isnin kerja Ustaz. Minggu depan hari apa Ustaz? Ahad cuti. Tapi rumah tak habis bayang lagi Ustaz. Kereta tak habis bayang lagi. Anak tak ada yang berkahwin lagi. Anak kahwin semua dah Ustaz, cucu tak dapat lagi. Minggu depan Ustaz, KWSP dah 160,000 Ustaz. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun. Yang berani, yang kuat iman mereka. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Ustaz, zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz, zaman dulu tak ada komitmen, tak ada simpanan banyak-banyak. ASN 200,000 Ustaz kami buat. ASB 300,000. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan Abdul Rahman ibn Auf siapa kaya? Tuan-tuan, kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman ibn Auf, dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau. Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman ibn Auf. Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman dipecahkan dengan penukul besi, kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu. Emas wafer 10 gram, emas dinar 1 gram, 5 gram. Sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri dan anak-anak dia. 1000 ekor unta yang syarat dengan emas dan perak. 1000 ekor unta tuan-tuan. Tuan-tuan ingat seekor unta bawa sekilo ke? 1000 ekor unta yang syarat dengan barang-barang perniagaan.
milik Abdul Rahman ibn Auf masuk dalam kota Madinah, berdebu satu Madinah. Sehingga Aisyah tanya, kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah? Orang pun jawab, barang dagangan Abdul Rahman 1000 ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah. Maka mencabar Sayyidatuna Aisyah, seandainya diinfakkan pada jalan Allah, maka itu yang lebih baik. Harga dia mencecah puluhan juta ringgit. Maka sampai ke telinga Abdul Rahman ibn Auf nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk, sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah, Abdul Rahman ibn Auf telah pun ucapkan, aku sedekahkan kesemuanya fi sabilillah. Masuk ini berapa ratus ekor unta masih lagi dalam perjalanan untuk masuk sebelum sempat kesemuanya. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah. Zaman lah tak ada dah, tanya di mana buat dia punya sempadan dia.